Dan satu perkara lagi yang saya nak sentuh berkenaan dengan perlumbung ni. Bukan kita tak siwi orang awam pergi dilema, tapi dengan kekurangan dana pembangunan negeri, infrastruktur negeri tertentu tu tak boleh nak buat. Saya lebih gemar sekiranya kerajaan negeri sendiri yang urus emas. Gapo infra negeri yang menjadi kontroversi? Hak tak sudah-sudah. KB Central. Sekiranya kerajaan negeri bersetuju bahawa KB Central ialah projek yang urgent dan banyak kali dah tunda, atas alasan tak ada duit, sumber inilah yang kerajaan negeri kena guna untuk nak buat. Yang keduanya, punca air yang menyebabkan karat tu banyaklah pendapat. Pada kami melihat dengan tak ada peruntukan untuk beki pai air sebanyak 4,500 km yang diakui sendiri. Jadi sumber gali yang ada dalam negeri ni boleh diutamakan untuk beki benda ni. Dan kita tak kira lagi jalan negeri hok bluebell hok tak beki, jalan negeri hok gelak-gelak apa semua yang memerlukan lampu apa semua tu. Bahkan mana-mana infra lain hok di bawah kerajaan negeri, hasil yang ada ni, baik kerajaan negeri utamakan urus dan dia menjadi perbendaharaan negeri untuk nak salur ke perkara-perkara yang lebih mustahak.